Hai korang semua, macam biasa saya akan buat konten lagi. Konten yang saya nak buat kali ni korang tak tahu nak buat konten apa. Tak tahu nak buat konten apa korang, saya rakam je ni. Korang sihat tak? Kalau korang sihat, sihat lah. Okay korang, saya intro kat sini. Okey lah tu korang. Saya terus keluar rumah korang tanpa banyak cakap. Sini je. Saya nak tunjuk korang saya ada ni. Kocak korang. Bukan buat pakai terbang korang, bukan buat pakai terbang. Bukan buat pakai terbang kali. Kocak korang. Astagfirullah, apa yang saya buat. Tapi kali ni saya nak bual dengan selipar ni korang. Saya tak ada bual dengan selipar ni korang, tapi kali ni saya nak bual dengan selipar korang. Kita tanya dia korang, kau sihat tak? Ya sihat ya korang. Bang, boleh nak terbang tak? Oh, dia cakap dia nak terbang korang. Okey lah, pergi terbang. Kocak korang. Okay korang, saya nak duduk lah korang. Korang nampak tak? Saya harap korang nampak lah. Nak bual dengan selipar je korang. Selipar, apakah perasaan kau diajak bual? Dia okey je korang. Kalau dia angguk tu dia okey. Kalau dia tak angguk tu dia memang bebal lah. Okey, selipar. Boleh tak kau cakap? Aku je yang cakap ni, kau cakap boleh tak? Kocak korang, kocak. Boleh tak kau yang cakap? Aku selalu je cakap, kau lagi yang bercakap. Tak cakap apa? Wah? Kau yang cakap. Tak apalah, selipar ni memang tak boleh bercakap korang. Korang paksa macam mana pun tak boleh bercakap juga selipar. Kocak korang, saya nak duduk korang. Aku tak nampak. Selipar, hari ni apa kata kau bual je dengan aku? Dia. Okay, selipar, kau stres tak? Alah, kenapa kau stres? Kenapa kau stres selipar? Kau hanya objek je. Kau objek pun kau stres. Habis tu aku ni. Habis saya ni apa selipar? Selipar cakap saya robot korang. Dah korang kotor korang, kotor. Bawa pakai tumbuk pula. Tak ada korang, kocak korang. Okay korang, santai korang. Okay. Nampak tak ni korang? Terpaksa macam ni lah. Okay selipar, kau pernah ada perasaan tak ada benda lain ke? Selipar, kau pernah cinta tak? Dia ada perasaan cinta korang. Macam mana kau boleh bercinta? Macam mana kau berperasaan bercinta? Kau ni hanya objek je. Macam mana kau boleh cinta? Kau ni hanya selipar. Macam mana kau boleh ada perasaan? Kau ni macam kocak. Kau macam kau serabut. Tak ada korang. Korang jangan sia sangat. Ni adalah konten. Korang jangan tiru. Okay selipar. Nanti korang cakap saya gila. Saya tak gila korang. Okay. Stres lah korang. Memang stres.
Okey Selipah, sambung balik. Kocak. Okey Selipah, kau suka makan apa Selipah? Asal kau diam, kenapa kau diam? Kau suka makan apa? Hah? Dia suka makan dia suka makan selipar. Memanglah dia suka makan selipar. Patutlah dia suka makan selipar korang. Dia memang selipar pun. Ah benda kocak. Okey selipar. Bagaimana dengan hari ini? Kau okey tak ni selipar? Ya, dia okey korang. Jangan ditanya okey ke tak. Selipar ni selalu okey korang. Selipar. Dia nak terbang lagi. Okeylah terbang, pergilah terbang. Kocak. Jangan jatuh. Saya harap korang dengar lah. Selipar. Kenapa kau jadi selipar? Kenapa kau tak jadi orang? Oh. Saya pula dipukul selipar ni korang. Okeylah, aku tak tanya soalan yang tak masuk akal lah. Aku tanya soalan yang lain lah. Nanti aku tanya soalan tu, kau pukul aku lagi Tak apalah. Memang aku tahu kau memang takkan dapat jawab soalan tu. Stres, kocak. Okey selipar. Kau suka minum air apa Kau memang minum air ke selipar? Oh, dia tak minum korang Dia geleng kepala, dia tak minum. Okey. Selipar. 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 Oh. Tak ada kau. Saya gurau je selipar. Okay, selipar. Kenapa kau jadi selipar? Oh, sebab dia selipar korang. Apa kegunaan kau ni selipar? Pakai terbang. Memanglah pakai terbang. Semua orang ada selipar ni pakai kau untuk berjalan. Kalau tak ada selipar, macam mana nak berjalan? Takkan nak pakai tapak kaki. Kocak. Okey selipar. Last soalan. Banyak lagi last soalan. Malas saya tak last soalannya korang. Belum habis lagi. Belum korang. Belum. Saya geram dengan selipar ni korang. Saya geram. Okay, sambung balik korang. Okay korang jangan stres. Okay. Selipar. Apa pendapat kau? Aku selalu pakai kau. Tapi sebenarnya saya tak pakai kau pun. Saya pakai selipar lain. Kocak. Okay selipar. Dapat jawab tak? Dia tak dapat jawab korang. Sebab apa? Sebab dia memang selipar. Sorry korang. Minta maaf korang. Ada penyengat. Kocak. So. Saya ingat selipar saya dah hilang korang. Belum hilang lagi. Kalau hilang dah habis dah konten ni korang. Okey selipar. Tanya lagi kita tanya lagi selipar ni. Apa yang ada dekat selipar ni? Selipar. Duduk. Okey. Selipar, kau pernah makan tak? Oh tak pernah makan. Tak payah tanya lah korang. Dia ni kan selipar, mana makan.
Dia bukan manusia korang. Macam korang makan. Kerja makan je. Sorry korang. Selipar. Kenapa kau selalu gay? Dah korang stres korang. Jap Selipar, sabar. Jap Selipar. Jap, aku tengah tanya soalan lain ni. Aku tengah cari soalan lain ni. Sabar Selipar, sabar. Oh jangan pukul, sabar Selipar. Aku tumbuk engkau nanti, sabar. Hari ni kita nak bual baik-baik je Selipar. Okay Selipar, relax Selipar. Jangan kau nak asyik nak pukul je, okay? Padahal kau tak asyik pukul kan? Oh, dia jangan pukul korang. Dia pukul hanya soalan yang tak masuk akal, dia pukul korang. Selipar. Mana soalannya? Tak ada soalan. Okay Selipar. Kenapa orang pakai kau untuk dijadikan selipar? Kau cakap apa Selipar? Tak dengar Selipar, kau cakap apa? Apa gila? Kocak lah Selipar ni korang. Saya tak tahu apa yang dia cakap. Apa Selipar apa? Oh, tak tahu. Kau memang kocak Selipar. Sekejap korang. Kalian nampak lah. Selipar, aku nak tanya lagi Selipar. Soalan tadi. Jangan pukul ya. Jangan pukul, okay. Kenapa kau selipar? Sedangkan kau selipar ni untuk apa? Kocak. Sakit perut saya korang. Sekejap korang, sekejap. Selipar. Ya. Kau ni selipar je ke? Ya. Kau tak ada apa kelebihan kau kelebihan. Apa kelebihan kau ni selipar? Boleh pakai jalan. Oh, dia boleh pakai jalan korang. Korang yang ada selipar kat rumah kan, korang ada selipar. Ada yang tak pakai selipar tu tak ada masalah. Asalkan kaki korang tu tahan lasak. Selipar. Kau rasa cukup ke sampai di sini je kita punya bual? Awal lagi, belum habis lagi. Panjang lagi ni Selipar. Lagi Selipar. Cuba kau tanya soalan dengan aku. Dekat aku. Tanya soalan, tanya. Apa soalan kau dekat aku? Kita suruh dia bagi soalan, bukan suruh dia bagi pukul. Kalau korang last soalan, kita tanya kat dia last soalan. Selipar, kenapa engkau? Dah tu je korang. Kita tanya soalan macam tu. Minta maaf Selipar. Aku terbaling kau. Maaf lah korang, saya tak tahu apa korang. Saya hanya bual dengan Selipar ni sebab Selipar ni apa? Oh, tak ada apa kira kau. Kocak lah Selipar ni korang. Okay lah korang. Kalau korang, saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya korang semua. Saya harap korang terhibur. Kalau korang jaga diri korang. Bye korang, jumpa di next video. Bye korang.